Nyanyi kena cukup tidur. Ramai betul yang pesan macam tu kan. Memang otot peti suara ataupun vocal cords perlukan rehat. Kalau vocal cords you tak sihat, dia memang mengambil masa untuk pulihkan, iaitu rehat. Punca-punca suara serak, kasar ataupun memang you sukar untuk kawal sebab kurang tidur. Bukan pasal suara je tau. We talk about stamina. Nak mengekspresikan nyanyian kita, nak kawal pernafasan, emosi. Benda tu semua memang perlukan fokus dan tenaga. So berapa jam sepatutnya kena tidur ni? Dan mula daripada jam berapa? Kalau korang ada latihan vokal yang intensif atau lepas show lah misalnya, tidur 8 hingga 9 jam sangat bagus untuk recover. Paling ideal tidur adalah bermula dari jam 10 malam sampai 6 pagi. Sebenarnya tak elok sangat kalau korang kira 8 jam pun lah sampai 9 jam, tapi bermula tidur tu dari jam 3 pagi. Itu sangat kurang baik. So tidurlah cukup-cukup ya. Semoga tips ini bermanfaat. Bye.